Orang Malaysia sibuk membicarakan Indonesia, dari rakyat, media, dan pemerintahnya. Malaysia jadi tumpuan dunia, tapi apa yang Indonesia punya Malaysia selalu meniru. Sekarang singkatan ATM bukan lagi Angkatan Tentara Malaysia, tapi amati tiru modifikasi. Seperti yang diketahui, Indonesia kali ini terus meningkatkan kesiapan militernya untuk menghadapi perang modern, melalui program modernisasi alutsista dan reformasi doktrin pertahanan. Tak mau ketinggalan, DPR Malaysia pun membahas perang modern, dan kesiapan tentaranya dari ancaman perbatasan. Indonesia 100% siap menghadapi perang modern, tapi Malaysia masih berencana dan sedang menyiapkan dana. Karena akhir-akhir ini TNI banyak membangun batalion, dan menargetkan 750 batalion di seluruh Indonesia. Sedangkan Sabah Sarawak hanya 5 batalion, rakyat pun menuntut demi keamanan perbatasan. Banyak rakyat Sabah menuntut keluar dari Malaysia, karena dianggap pembangunan yang tidak merata. Mari kita simak video lengkapnya. Perang pun kalian udah kalah. Kali perang pun kalian udah kalah kalian. Tentera Darat Malaysia mahu keupayaannya termasuk dari segi aset ketenteraan di Sabah dan Sarawak dipertingkat serta diperkasa bagi mengurangkan kebergantungan kepada pasukan di Semenanjung, sentiasa bersedia dan berupaya bertindak secara sendiri dalam menangani pelbagai ancaman terutama melibatkan keselamatan. Katanya aspek keselamatan penting bagi pasukan itu mempunyai keupayaan untuk memberi bantuan kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Menurutnya, Sabah pada masa ini mempunyai 5 pasukan batalion infanteri standard BIS, iaitu 4 regimen askar Melayu Diraja dan 1 batalion regimen sempadan yang dilihat mampu memperkemas struktur TDM di negeri berkenaan. Pengalaman Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam ketenteraan harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakan-rakan dalam ASEAN, khususnya berkaitan Laut Cina Selatan. Jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sempadan. Ini kerana kedua-dua negara sedar akan impak negatif yang bakal menimpa pada ekonomi dan kestabilan negara masing-masing. Peperangan yang tercetus tidak akan ada pemenang, tetapi yang ada hanyalah kerugian di kedua-dua pihak. Sejak merdeka hingga ke saat ini, banyak pembangunan yang dah dibuat oleh pihak Malaysia dan Indonesia. Maka tak kalah segala pembangunan yang telah dibina sekian lama itu ingin dimusnahkan dengan satu letupan. Selagi Sabah ini masih di dalam persekutuan Malaysia, percayalah, percaya apa yang saya cakap. Selagi Sabah masih di dalam persekutuan Malaysia, Sabah tidak akan pernah dapat hak 100% seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Dengarkan baik-baik. Tidak akan pernah. Hanya satu cara kita dapat hak kita sepenuhnya ialah kita, rakyat Sabah, bersatu untuk membuat referendum keluar daripada penjajahan Malaya. Hanya ini cara dia. Tidak ada cara lain. Kenapa? Kalau kita masih main politik, sekarang ini, yang memerintah adalah bekas-bekas UMNO seperti AJJ, Sapi Abdal, bekas-bekas UMNO. Mereka ini kroni-kroni Malaya. Mereka ini adalah pencuri-pencuri duit rakyat Sabah yang sekarang ini konon-konon mau berjuang. Jadi macam mana mereka mau berjuang kalau mereka ini pernah ada kes? Saya tidak percaya Haji tidak pernah ambil duit ketika dia dalam UMNO puluhan tahun. Dan bukan setakat Haji atau Syafi Abdal. Banyak pemimpin-pemimpin lagi yang bekas UMNO tapi hanya tukar kulit. Satu saja cara dia, satu. Kita bersatu untuk tuntut atau laksanakan referendum di Sabah. Kita keluar daripada persekutuan Malaysia. Itu saja cara. Kalau kita masih main politik, tidak dapat. Percayalah kamu.
sampai 7 generasi tidak akan dapat hak kita sepenuhnya. Tidak. Propaganda Malaya, kalau Sabah keluar daripada Malaysia, maka orang Filipin ambil, atau orang Sulu ambil di Sabah, atau Indonesia. Itu propaganda halus, itu propaganda dari Malaya. Itu naratif yang mereka cuba tanamkan dalam pikiran kita supaya kita tidak mau menuntut berpisah daripada ini persatuan Malaya ini. ATM dalam menghadapi sebarang ancaman peperangan moden. Itu saja jawapan. Terima kasih Pak Menteri. Soalan tambahan yang berhormat Farid. Terima kasih Datuk Timbalan Ketua. Terima kasih pada Menteri atas jawapan yang diberikan. Alhamdulillah kita telah pun mengurak langkah dan bermula daripada Disember ini. Soalan saya, apakah garis masa Kementerian untuk memperluaskan penggunaan AI ini dalam pemantauan sempadan dan analitik medan perang? Dan soalan seterusnya, apakah pelan latihan semula atau reskilling terhadap anggota-anggota ATM kita supaya mereka berupaya mengenali sistem automasi dan AI yang semakin kompleks? Barangkali diadakan kursus atau dihantar belajar ke luar negara dan sebagainya, memandangkan AI dan smart military ini adalah satu perkara baru. Terima kasih. Yang berhormat Menteri, sila jawab. Terima kasih kepada Yang Berhormat Farid atas soalan yang dikemukakan. Bila kita sebut tentang kecerdasan buatan atau AI ini kepada aspek pertahanan kita, ada 8 perkara yang kita berikan tumpuan. Di samping persoalan itu, ada jawapannya di sini. Yang pertama adalah tentang pengawasan. Kita manfaatkan AI itu dalam konteks pengawasan kita, sama ada darat, udara maupun laut kita. Begitulah juga dalam kita penggunaan drone ketenteraan juga. Dan memang kita tahu bahawa sebahagian setengah negara itu memang mereka mewajibkan semua anggota pertahanan mereka mempunyai keupayaan dalam melaksanakan drone ketenteraan. Jadi kita memang ke arah itu supaya kepakaran ini menjadi sebahagian daripada keperluan kita. Yang ketiga adalah tentang pertahanan cyber juga. Ini antara yang kita manfaatkan juga dalam konteks AI itu, dan juga sistem senjata pintar kita, dan penggunaan kenderaan tanpa pemandu ini. Dan kalau kita lihat bukan sahaja yang melibatkan UAS dan UAV, tapi lain-lain kenderaan tanpa pemandu, termasuk penggunaan teknologi hijau dalam penggunaan ketenteraan kita. Dan begitulah juga kalau kita lihat sistem komunikasi dan juga perisikan. Dan yang ketujuh iaitu tentang apa yang disebut oleh Pak Arid tadi tentang simulator latihan juga. Jadi kita boleh memanfaatkan AI ini dalam konteks latihan-latihan kita. Dan saya fikir dalam konteks ketenteraan ini simulator antara perkara aspek yang penting, terutamanya dalam konteks pertahanan udara kita. Yang terakhir adalah kita manfaatkan juga AI dalam konteks logistik kita. Jadi kalau kita mempunyai data yang lengkap dan kita tahu tentang penggunaan aset-aset kita, jadi kita boleh mengoptimumkan penggunaan aset-aset kita. Itu saja jawapan. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.